Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Letup untuk episod ke-70. Seperti biasa, Mr. akan bongkarkan kisah-kisah selebriti untuk tatapan anda sebagai peminat-peminat. Perkahwinan antara selebriti seperti pelakon dan pelakon atau penyanyi dan pelakon itu sudah biasa. Dalam episod kali ini, jom kita lihat siapakah selebriti tempatan yang memilih jodoh mereka dari kalangan orang biasa atau bukan dari kalangan industri seni, pempenaruh atau usahawan ternama. Jodoh mereka hanyalah insan biasa dan tidak dikenali pun dalam dunia seni. Nak tahu artis mana? Jom kita semak. Selepas 3 bulan mendirikan rumah tangga pada April tahun 2025 yang lalu, pelakon Sharifah Sakinah akhirnya berkongsi wajah suaminya, Cyril Como. Individu terbabit didakwa sebagai suami kepada pemilik nama lengkap Sharifah Nurul Sakinah Syed Abu Bakar Al-Khailid selepas aktris itu menggelarkan lelaki terbabit sebagai laki atau suami. Kedua-dua mereka dilihat menghadiri acara sebuah jam tangan mewah di Bali, Indonesia. Menerusi pemerhatian, Cyril merupakan seorang pelukis asal Perancis yang banyak menghasilkan mural dinding. Sebelum ini, Sakinah pernah mendedahkan sudah kembali berumah tangga, namun enggan berkongsi secara terperinci perihal suaminya itu. Untuk rekod, Sakinah pernah mendirikan rumah tangga dengan Arif Adha pada 2015 namun bercerai pada 2020. Selepas itu, dia kembali bertemu jodoh dengan lelaki asal Sweden bernama Michael Hansen pada 2021 dan berakhir dengan perceraian 2 tahun kemudian. Ini adalah perkahwinannya yang kali ketiga bersama Cyril sekarang. Hanya dengan sekali lafaz sahaja, pelakon Fadlan Hazim selamat bergelar suami kepada wanita pilihan hatinya yang juga wanita kelahiran dari negara Kazakhstan yang dikenali sebagai Aya Mukamedsalova di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tanggal 16 Julai 2023. Pada majlis pernikahan itu, Aya menerima emas kahwin berupa sebentuk cincin emas berserta 5 dulang hantaran daripada pihak lelaki. Fadlan atau nama sebenarnya Fadlan Hazim Anwar berkata, dia bersyukur kerana impian untuk mendirikan rumah tangga dengan kekasih hati akhirnya terlaksana juga dan semuanya berjalan dengan lancar. Selama 7 bulan, beliau dan isterinya bersama-sama membuat persiapan untuk majlis bahagia mereka terutama daripada proses dokumentasi. Ia berikutan, Aya bukan warga negara dan ia memerlukan masa beberapa bulan lebih awal untuk menguruskan segalanya. Alhamdulillah, segalanya dapat diuruskan dengan baik, katanya. Ketika majlis pernikahan itu, keluarga pengantin perempuan tidak dapat hadir. Terdahulu, Fadlan dan isterinya difahamkan menjalin hubungan percintaan secara serius sejak April tahun tersebut. Pasangan sejoli ini juga bertunang pada Oktober tahun 2022 selepas pelakon berkenaan berangkat ke Kazakhstan untuk bertemu keluarga mertuanya. Bagaimanapun, pasangan sama cantik sama padan itu memilih untuk merahsiakan jumlah wang hantaran mereka. Walaupun berlainan budaya dan adat, Fadlan berkata perkara itu tidak menjadi masalah untuk dua jiwa bersatu. Lebih setahun berkenalan, penyanyi, pelakon dan pengacara, Ellie Mazlin sah bergelar isteri kepada Muhammad Azlan Ceno dengan sekali lafaz sahaja pada tanggal 18 Januari 2020. Pada majlis yang berlangsung di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC itu, pengantin perempuan menerima emas kahwin seutas gelang tangan bernilai RM1,800. Majlis yang dihadiri keluarga terdekat dan rakan artis itu turut menyaksikan keluarga Ellie menyerahkan 7 dulang hantaran berbalas 5, dengan kesemuanya adalah barangan kemas. Pasangan berkenaan dinikahkan oleh bapa Ellie sendiri, Syed Hanafi Syed Abdullah, dengan disaksikan anggota keluarga kedua-dua belah pihak. Ellie atau nama sebenarnya Sharifah Aida Mazlina Syed Hanafi memberitahu, dia mengenali suaminya yang juga seorang guru itu menerusi laman sosial. Sebelum ini, Ellie pernah mendirikan rumah tangga dengan penarah drama iaitu Azmi Hatta pada 9 November 2014 dan dikurniakan seorang anak perempuan.
Mereka kemudiannya bercerai pada 15 Oktober 2015 dan berkahwin kali kedua dengan seorang cikgu yang juga pilihan hatinya ini. Dengan sekali lafaz, pelawak Mamat Sepah sah bergelar suami kepada anggota polis IPD Shah Alam, dikenali sebagai Diana Ibrahim selepas mengikat tali pertunangan pada tahun 2018. Mamat dan Diana bernikah pada malam Ahad pada tanggal 2 Mac 2020 di kediaman pengantin lelaki di Kulai, Johor kira-kira jam 8 malam. Pada majlis tersebut, pengantin lelaki telah memberikan seutas gelang emas sebagai emas kahwin, namun 5 dulang hantaran dibalas 5 daripada pihak perempuan dan jumlah wang hantaran dirahsiakan. Mamat juga turut mengucapkan rasa syukur kerana akhirnya urusan perkahwinan dia dan isteri berjalan lancar seperti yang dirancang. Mengimbau kembali detik perkenalan dengan isteri, Mamat berkata, mereka bertemu ketika dia ke IPD Shah Alam untuk menguruskan satu kes membabitkan ahli keluarga. Isteri menegurnya kerana ingin meminta bantuan untuk mempromosikan perniagaan minyak wangi yang diusahakan. Pada awalnya, Mamat jual mahal, tetapi dia minta nombor telefon untuk menghantar gambar minyak wangi yang dijual. Hingga sekarang, Mamat tak tolong pun isterinya mempromosikan minyak wangi tersebut. Sejak dari itu, mereka mula rapat dan Mamat beritahu kena jumpa ibunya sekiranya serius mahu berkawan. Tapi tak sangka, isteri bertemu ibu dan pandai mengambil hati. Dari situ, kami serius, sedangkan niatnya hanya mahu berkawan sahaja. Bekerja dalam dua dunia berbeza, Mamat berkata, ia satu cabaran besar untuk menjelaskan pada isteri tugasannya sebagai selebriti dan dia sering membawa isterinya bagi membiasakan isteri dengan cara kerjanya. Bekas anggota kumpulan elit, AB Abadi, sah bergelar isteri kepada seorang wartawan kanan, akhbar rasmi PAS, Harakah, dengan sekali lafaz dalam majlis yang diadakan di Masjid Sobirin Keramat, kira-kira pukul 3.30 petang pada tanggal 14 Ogos 2015. AB atau nama sebenarnya, Arbayah Abdul Manan, sah bergelar isteri kepada Muhammad Faizal Zakaria dalam majlis akad nikah yang disempurnakan oleh Imam Masjid berkenaan, Osman Daud, dan diwalikan oleh bapanya sendiri Abdul Manan Tadin. AB menerima emas kahwin sebanyak RM300 dan senaskah Al-Quran sebagai pengganti wang hantaran. Menimbau detik perkenalan mereka, AB memberitahu yang mereka berkenalan secara tak sengaja ketika mereka berdua aktif dalam bidang politik. Ketika pertemuan pertama dengan suaminya, AB menegur rantai yang dipakai di lehernya dan memberitahu haram bagi lelaki memakai kalung itu. Namun ketika itu Faizal menjelaskan ia adalah kad media yang digantung. Bagaimanapun tidak lama selepas itu, dengan spontan Faizal menanggalkannya. Melihat tindakan Faizal ketika itu, AB merasakan lelaki berkenaan seorang yang mudah menerima teguran dan mereka mula berkenalan lebih rapat. Di awal perkenalan mereka pula, dia mengajar Faizal memakai jubah. Faizal pada mulanya menolak kerana merasakan ia bukan imejnya yang sebenar. Namun, lama-kelamaan suaminya itu mula membiasakan diri memakai jubah tanpa dipaksa. Pernikahan ini adalah yang keempat bagi AB dan kedua untuk Faizal yang mempunyai 3 anak, hasil perkahwinan terdahulu. Pelakon dan pengacara Fikri Ibrahim memilih untuk menamatkan zaman bujangnya pada 12 Februari 2025 dengan seorang wanita yang dikenali sebagai Khalizah Aliahan di sebuah masjid di Jitra, Kedah. Menerusi laporan sebuah portal berita, wanita pilihan Fikri pernah terbabit dalam dunia hiburan dan pernah menjadi penasas kepada sebuah badan bukan kerajaan. Fikri juga menafikan dia terpaksa kahwin. Berikutan komen segelintir pihak apabila dia tampak tidak gembira pada majlis pernikahannya. Fikri atau nama sebenar, Ahmad Fikri Ahmad Ibrahim berkata, ketika itu, banyak perkara yang difikirkan kerana melangkah ke fasa yang menuntutnya memikul tanggungjawab besar selaku suami. Mungkin pada ketika itu adalah beberapa benda yang difikirkan termasuklah menjadi seorang suami. Tanggungjawab dia besar dan kena adil sama ada adil untuk ibunya dan isterinya. Sekarang ini adil itu bukanlah sama rata. Adil itu meletakkan hak pada tempatnya, ya, katanya.
Dengan 2 kali lafaz, penyanyi popular Wani Hasrita sah bergelar isteri kepada Muhammad Al-Adib Fahmi Harun di Damansara Perdana pada 22 Julai 2022. Pasangan itu dinikahkan bapa pengantin perempuan Hasbullah Hasan, 56, dengan disaksikan penolong pendaftar perkahwinan Karya Masjid Al-Mukarramah, daerah Petaling. Pada majlis itu, Wani atau nama sebenarnya Nur Syazwani Hasrita Hasbullah menerima emas kahwin sebentuk cincin berlian, manakala jumlah wang hantaran dirahsiakan serta tidak ada dulang hantaran daripada kedua-dua pihak. Berkongsi mengenai lelaki yang berjaya menambat hatinya yang juga bekerja sebagai juruterbang profesional di Kuching, Sarawak itu, Wani berkata, hubungan mereka mula rapat sejak 2019. Kalau diikutkan, beliau sudah kenal Adib sejak 2010 lagi. Ketika itu dia mengenalinya melalui rakan baik yang juga sepupunya. Kenal-kenal begitu sahaja. Waktu itu pun beliau belum menjadi penyanyi lagi. Cuma, pada 2019 barulah mereka mulai rapat. Sejak itu, mereka terus serasi dan saling memahami dalam banyak perkara. Tidak ada istilah deklar menjadi kekasih dalam perhubungan. Masing-masing saling memahami perasaan dan hati yang akhirnya memutuskan untuk membawa perhubungan ini ke fasa yang lebih serius, katanya. Pelakon dan pengacara popular Izu Islam selamat melangsungkan perkahwinan dengan pengurusnya iaitu Awin Nurdin. Majlis pernikahan berlangsung di Masjid Negeri Selangor di Shah Alam. Mereka selamat diijab kabul sekitar jam 9.30 pagi pada tanggal 2 Jun 2013. Dengan sekali lafaz sahaja, Izu sah bergelar suami kepada Awin Nurdin. Pasangan itu dinikahkan oleh bapa Awin dengan emas kahwin berjumlah 11 dinar beserta wang hantaran berjumlah RM11.111.11. Pihak lelaki juga memberikan 9 dulang hantaran berbalas 7 oleh pihak perempuan. Pasangan itu juga telah mengikat tali pertunangan sejak setahun sebelum memutuskan untuk bernikah. Apapun, kita doakan semoga jodoh mereka berkekalan hingga ke syurga hendaknya. Segala yang kita lalui di atas dunia ini termasuk soal jodoh, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sebagai hamba ni perlu sentiasa berdoa dan berusaha supaya dikurniakan jodoh yang terbaik. Jadi, itu sahaja video dari Mr. Letup kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letup, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.